Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak gulai tempoyak ikan tenggalan. Tengok, 3 ekor ni RM30. Kalau kita beli dekat tempat lain lagi mahal lah. Tapi kita beli dekat tepi sungai. Dia baru naik je. Harganya murah-murah. Jadi, jom kita buat masak tempoyak ikan tenggalan. Mula sekali kita nak kena siang lah ikan ni. Kita kena pakai yang apa, garu-garu ni lah. Buang sisik dia dulu. Jadi kita buang sisik dia sampai bersih. Seekor kita nak bakar apa? Dia kalau ikan sungai ni, kadang-kadang baik kita beli yang besar. Lagi bagus sebab dia punya tulang dia tu, kalau besar, tulang dia besar. Nampak sikit. Kalau kita beli yang sedang-sedang itu, tulang dia tu halus. Lagi takut sebenarnya nak makan. Ni sekali ni kita beli yang besar. Ini ada lagi yang besar daripada ni. Tak adalah kata yang ni besar ni. Rasa dia berbeza sikit lah yang besar dengan yang kecil. Sedap yang besar ni. Hari ni kita masak 2 ekor. Ni kita simpan minggu depan. Kita masak lomak cili api bersama tempoyak. Okey. Kita potong 3 rantai. Okay, kita rendam dia dulu dengan air limau. Bagi dia buang nyanyir dia tu. Asam keping pun boleh, limau nipis pun boleh. Kita rendam dia dulu. Okey, bahan yang kita gunakan untuk membuat gulai tempoyak ikan tenggalan. Ni, selalu tu kita guna tu simple-simple aja kalau ikut datuk nenek kita lah. Jadi kita tak nak ikut versi mereka. Sekarang ni kita buat versi kita. Ini ikan. Kemudian kita menggunakan bunga kantan, serai, cili burung, ini lengkuas, daun kesum dan bawang. Kita guna banyak bahan-bahan dia. Sebenarnya rasa dia lagi sedap daripada biasa. Jom, mula-mula sekali kita nak blender je. Malaslah nak tumbuk kan. Kita nak blender bawang ni semua sekali. Okey, kemudian cili burung ni pun sama. Kita bubur banyak, lagi sedap, lagi pedas, lagi terangkat. Okey, masukkan cili burung. Itu saja. Yang lain-lain tu kita nak ketuk, nak empuk-empuk aja je. Lepas tu nak campak-campak yang lain-lain tu. Ni jangan lupa ni. Tempoyak kita yang dah lama tu. Dia kalau lagi lama, lagi sedap. Okey. Mula-mula sekali masukkan ikan. Dia terpulang. Setengah orang tu dia masak kuah dia dahulu. Kemudian baru dia masuk ikan. Tapi akak nak masak
tetap jugalah kita ikut cara orang lama ni kan. Orang lama dia masuk ikan tu bersama dengan tempoyak, kacau, bagi dia mesra. Kita meniaga mungkin kita kena masak kuah dia dulu sebab kita tak nak bagi dia hancur sangat. Tapi kalau kita makan di rumah setakat masak banyak ini aja, kita masukkan masak sekali. Okey, bawang tadi dengan cili. Okey. Sayang pula lah kan, kita kocak-kocak dia dulu. Masuk kocak-kocak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak diketuk-ketuk. Serai ni nak diketuk-ketuk. Dah ketuk, lagi banyak lagi sedap. Kemudian kita masukkan tempoyak. Dia tak kira lah, dia memang tak ada sukatan. Sebenarnya sukatan dia yang kita tahu, kalau kita masuk banyak lagi sedap. Itulah dia. Okey, kita kacau dulu. Kacau bagi dia sebati. Dengan ikan tu. Okey, tambah sikit lagi. Bau betul rasa-rasa tempoyak. Kalau patutnya kena guna kunyit hidup, tapi kita tak ada kunyit hidup, kita pakai kunyit serbuk saja. Selalunya bila masak begini, dia takut ikan tu hancur, jadi kita masukkan terus garam. Okey, kacau. Bagi dia mesra. Kacau. Ini boleh tambah air sikit lagi ni. Rasanya nak tambah air sekejap. Tengok. Tak makan lagi koma udah sedap. Belum makan lagi. Ayo. Ini macam pekat lagi ni kuah dia tu, kita tambah sikit lagi. Sekejap lagi kita tak payah susah-susah nak tambah-tambah air. Kita masak dalam api yang perlahan sahaja. Last sekali. Bahan untuk menambah kewangian gulai tempoyak kita. Pucuk kesum. Ni daun kesum. Banyak lagi sedap. Okey. Tu pun dah wangi dah ciumnya. Ui. Memanglah terangkat dah. Ni lah orang kata kalau duduk di kampung ni, kalau rajin ni tanam pokok-pokok ni, bila kita masak tu tak adalah sikit-sikit bubuhnya. Bubuh banyak-banyak baru rasa sedap. Okey, dia dah mendidih ni. Kita tunggu lagi sekejap lagi. Agak-agaknya kalau di kedai ni satu kepala ni berapa ni? Tadi kita beli pun kalau seekor tu RM10. Sebab 3 ekor RM30. Dah kata kita bubuh tempoyak lah, kita bubuh bahan-bahan segala lah macam tu ni. Takkanlah RM10. Ini rasa-rasa satu kepala RM25. Masak sendiri RM10 bermodalkan dengan bahan-bahan yang kita kena carilah. Jadi kan kita buat cara yang berbeza sikit. Kita bubuh bahan-bahan yang gini. Rasa dia dengan bau dia tu, wah, memang terangkat. Sedap. Tu. Bila lagi korang nak cuba masak tempoyak ikan sungai, ikan pengalan. Jadi kepada yang menonton, mohonlah kita cuba. Tak lupa juga komen, share dan subscribe. Okey, jumpa lagi. Bye.